macam ni lah kalau kita kata macam sebelum ni kita tengok benda tu tak depan mata. Okey, kita tengok cantik, tapi bila datang sini subhanallah. Okey, masya-Allah, dia terlalu cantik. Sebab itu yang orang kata terus jadi beli. Orang kata jatuh cinta mula dekat gambar, tapi bila datang alhamdulillah, dengan izin Allah dapat hadiah hari ini untuk diri saya. Alhamdulillah. Lepas tu nak tanya nanti, dalam banyak-banyak item kita pusing tadi kan, kenapa yang dalam resit tu jadi pilihan anti? Okey, pertamanya sebenarnya kalau boleh lah memang berkenan dekat Masjid Nabawi. Tapi tak sesuai dengan yang nak di rumah. Yang kenapa pembelian tu sebab nak sesuaikan dengan yang kat rumah. Kalau ikut hati memang nak yang lain. Ikut rasa. Kalau boleh memang masuk-masuk tadi duk nampak Masjid Nabawi teringat. Tapi mungkin ikut sesuai yang kat rumah. Alhamdulillah. Macam mana pula datang kat sini daripada awal layanannya sampailah terbeli dengan kita? Yang pertamanya of course lah, thank you very much kepada Encik Arsyad. Sebab dia macam ni, bila kita beli orang tu kena sabar, dan Encik Arsyad seorang yang sabar, dan Encik Arsyad memberi pandangan yang bersesuaian dengan yang kita nak. Lepas tu most importantly budi bahasa lah. Budi bahasa yang orang kata kita pandang tinggilah, tidak memaksa tetapi memberi orang kata pandangan dan nasihat. Itu pandangan saya personally. Terima kasih. Rasa macam menggema-gemam saja. Masya-Allah. Okey, thank you so much. Lepas tu Aunty nak tanyalah. Ni soalan last. Aunty dekat sini tengok ni semua item baru kita ni. Baik. Apa pandangan Aunty bila tengok semua item baru kita ni, Raya Road Edition kita ni? Okey, dia macam ni lah. Ya, tu yang Aunty cakap tadi, first pergi datang kat sini. Memang rasa nak ambil lah semua kalau boleh tu. Okey, memang orang kata macam mana tau, this is something that orang kata beyond our imagination. Macam kita dekat sini kita rasa macam wow, cantiknya, macam tu. Okey, dan juga tahniah kepada Dian Jauhari, Dian Jauhari. Dian Signature. Dian Signature, sebab rasanya telah berjaya orang kata membawa kembali orang kata kita punya orang kata keistimewaan Islam tu di mata. Terima kasih Aunty. Alright, sama-sama. Kita thank you untuk hadiah-hadiah. Alhamdulillah, rezeki masih ada lagi. Alhamdulillah, memang rezeki lah Aunty datang sini dengan akak. Okey, tengok akak abang, Aunty kita dengan akak kita dah penuhi rumah dengan kalimah. Nak cari dekat mana? Dian Signature Section 7 Shalam, penuhi rumah dengan kalimah. Apa-apa Allah nombor 1. Terima kasih.